Keke Latu. Keke Latu. Keke Latu. Keke Latu. Selamat kembali bersama kami di Nak Keke Latu bersama saya Adil Jofri. Saya Alfa Fuad. Dan podcast ini ditaja oleh Frida Ejen Masyarakat. Kalau nak beli, jual atau sewa rumah, sila hubungi beliau di 918-24201. Frida Ejen Masyarakat. Kalau call pasti angkat. Untuk masyarakat. Kalau tipu tidak berkat. Yeah. Kalau tipu tidak berkat. Ada bentar. Di sini ada bentar Muka macam api. Tak lah. Okey kan, minggu ini kita nak berbual tentang konsert. Macam lucah. Aku cakap konsert. Yeah, konsert. Okey, apa kita nak buat tentang Banyak konsert sekarang Kau tukar aku Aku belum habis berbual. Apa dia? Dah lah, tentang konsert ni kan aku dah lupa kau. Okay, konsert memang banyak sekarang. Macam pada aku macam back to back. Macam dulu, macam time kita muda-muda dulu, Setahun sekali. mungkin 2-3 artis aku dengar, macam big artis datang Singapura macam sekali-sekali Tapi sekarang macam selalu gitu. Macam every week ada. Every week. Ya, every month ada. Every month. Lagi-lagi K-pop macam kawan betul. aku yang minat K-pop, aku tengok macam tiap bulan ada ni pergi konsert. Banyak pula tu yang kawan minat K-pop. That's why. Sebab aku tak minat K-pop. Tak ada, masalahnya konsert ni macam pada aku macam dah jadi wayang. Betul. Macam dah banyak gila tau. Anytime kau boleh pergi, any day pun ada. Ada Cuma macam, nak ada duit je, nak bayar tiket. Ada yang sanggup tau. Macam K-pop tu, kalau ada konsert dekat, let's say Bangkok. Ada sanggup saya fly pergi sana. Ada lah, macam example konsert kat Singapore yang artis tu tak pergi Indonesia, tak pergi Filipin. Orang Indonesia, Filipin datang Singapore tu tengok, because that's the nearest that they can go. Macam Singapore juga, kalau konsert kat Bangkok ke kat KL, orang Singapore akan travel. I mean that's how it works. Pasal the artist won't go to every country kadang-kadang. Example macam that time Bruno Mars yang aku pergi, there are a lot of Philippines, there are a lot of Indonesian, pasal because Bruno Mars tak pergi sana, so they fly to Singapore to watch it. Dekat mana? Singapore National Stadium. Bukan Indo Stadium, National Stadium. Tapi aku tak boleh angkat yang aku nak bring up hari ni pasal konsert ni. Ya. Kita pergi konsert. Okay, Betul. aku tanya kau dulu, motif kau pergi konsert, apa kau nak buat kat konsert tu? Apa yang orang akan buat kat konsert tu? Kita tengok konsert tu, konsert apa? Artis apa? Kau bawa? Bawa lagu tema macam mana? Tema. Like example, kalau kau pergi konsert Wali Band, lagu dia kan rancak-rancak. So kita pergi sana, confirm kita confirm havoc apa bro? Okay, sorry, aku tak nak potong kau. So macam kalau kau cakap pasal lagu rancak, semua artis ada lagu rancak dengan lagu sedih dorang. Yes. So technically bukan, you don't need to specify artis mana je. I mean semua artis ada lagu yang rancak and all that, right? Okay, so continue. Okay, maybe bila kau dah lupa, dah happy sangat, kau mesti diri lah. Untuk aku akan diri. Okay, first is kau diri. Apa lagi kau nak buat? You sing out loud, right? Yes, sing out loud. Kalau ada macam nak lompat-lompat, nak pekik-pekik, macam nak naik stage naik. naik, yes. Pasal kau dah beli tiket mahal tau. Betul lah. Depan. Yang macam that time Malak ni atas stage yang Neo datang, tu pun jadi cakap. Cakap? Pasal kira macam dia berhijab kan, habis berjoget atas pentas. Pretended lah mulut orang. Kita tak boleh tutup mulut orang nak cakap. Aku tak boleh cakap apa-apa lah. So okay, macam kau cakap, berdiri, menyanyi ni semua. That's why we go to concert. Kalau kita tak nak buat benda-benda macam tu, kita tak nak berdiri kat konsert, kita setakat nak duduk, kita nak dengar artis tu nyanyi, betul. Kita bayar tiket mahal pasal kita nak dengar artis tu nyanyi, betul. But kalau kau nak setakat nak duduk dengar artis tu nyanyi, baik kau duduk rumah tengok YouTube. Betul. Mana button dia, biar aku bisik next. Salah tempat. So it's like tak salah tau. Tak salah untuk kau duduk tengok konsert tu dengan artis nyanyi. Kau pasal lah. Tapi kau tak boleh marah orang yang nak berdiri, nak betul. pekik-pekik, nak menyanyi, sing out loud. Kadang-kadang tempat konsert ni orang dapat luahkan perasaan, dapat luahkan buang stres. So
kalau kau adalah salah satu yang duduk and nak dengar artis tu nyanyi kat konsert, boleh. Tak ada masalah, tak salah pun. Tapi jangan marah orang kalau kat sebelah kau yang kau tak kenal ni berdiri lompat-lompat, kinja-kinja yang menyanyi. Kau tak boleh marah orang. Kalau kau marah aku tumbuk, aku suruh kau naik atas, duduk atas. Ada auditorium. Actually ada. That's one way untuk kau maybe yang nak duduk dengar je, tak nak lompat-lompat, yang tak suka lompat-lompat ni, kau boleh tiket yang murah kat atas. Duduk atas. Itu kau boleh duduk diam-diam. Tapi itu pun tak confirm yang tak ada orang akan lompat-lompat kat atas. Mesti ada juga. Kau concentrate satu projektor besar kat tepi, kau tengok gitu je. Sebab tu aku cakap, might as well kau duduk rumah, save duit, tengok dekat YouTube. Betul tak? Pasal kau tak nak, bukan nak cakap tak nak enjoy the concert, tapi you don't want to be part of the kecoh the energy in the concert. Kan? So pada aku, kalau aku pun sama macam kau, aku nak berdiri, nak lompat-lompat. Macam that time Neo, aku tak duduk pun, Mat. Lagu slow ke, lagu laju ke, aku berdiri. Oh, slow laju. Aku diri all the way. Bini aku nyanyi. Kan lagu slow kau diri slow je. Macam Wah. I'm so sick. Macam apa tak? Tak. So aku punya orang, yes, aku nak berdiri and all that, you know. So kadang-kadang macam orang side eye kau, macam apa siap ini, kau tahu macam itu. Irritating tau. Buka semua tunjuk pantat lah. Nak side eye satu kali tumbuk. Alah, aku rasa ada yang jealous. Kau masih ingat kita Wali Band tu? Kan Syaibah dah tahu, kita Syaibah kita dah all out. Aku all out, tapi aku masih tempat duduk aku. Yang ada orang tu dah all out, dia dah keluar pergi kat aisle. Dia dah joget sendiri, dia dah goyang-goyang semua sendiri. Dah macam budak tak betul. But okay, tak ada orang boleh marah dia. Pasal dia bayar konsert tu, dia pergi, kita beli mahal-mahal, duduk depan. Let him do what he want to do. And that person is him. Tak payahlah Dila, yang diam sudahlah. Okay, aku ada berlakon gitu tu kau cakap. Habis tu kau tahu yang I mean, should I say konsert apa punya konsert? Jap. Aku belum habis buat tadi. Kan ada yang lelaki tak diri, habis side eye kita. Kau tahu tak? Perempuan dia tak sedar diri. Kita bini kita kat situ, bini kita sporting dengan kita. Duduk dia apa? Lepas tu setiap abang. Mungkin yang ada lelaki mungkin kan, nak joget-joget. Wife kau cakap, asal je ni tak diri, tak diri, tapi ada setiap abang. Alah tidur dah bro. Mana pergi girlfriend, pasal diam je duduk. Okay, so like I was saying just now, Sam punya konsert, okay. Semua konsert dia cakap boleh berdiri. Ya betul lah. Betul. Aku gerampat ni. Ini aku geram. Dah lama aku pendam. Diorang kasih orang diri semua and all that kan. And semua orang tahu pasal tu, right? Starting of the concert diorang dah akan cakap. Aku tak tahu agaknya security tu tak di brief ke apa. Hey security. So what happened here is Wali Band ni concert. Wali Band keluar to sing the first song. Ya betul. Okay, the beza kan, pasal Neo punya konsert, bila Neo close semua berdiri. Aku rasa security pun tak boleh buat apa-apa kan, pasal semua dah berdiri. Tapi Wali Band punya konsert ni, kita ni mungkin macam unlucky sikit. Pasal bila diorang start keluar, diorang nyanyi the first song je, kita dua yang berdiri, yang lain tak diri. Yang lain tak berdiri. So bila kita dua diri, tiba-tiba ada security datang macam shine torchlight, macam kalau club. Club ke mau kata bodoh ada security. Kalau kau tengok ni kau bodoh lah. So kita dua dah lompat-lompat tau, dua orang. Kena torchlight gini Asyik kena duduk. Terus kita tengok pasal kita duduk tengah. So the aisle was on our left, the security was on our left. So kita nampak dia dah shine lampu tu, kita asal. Dia suruh gini, macam apa sih suruh duduk? Kimek pais this. Duduk. Lepas tu kejap lagi. Tak. Kita dah duduk. Lepas tu dalam tengah-tengah lagu tu kan, apa dia cakap? Diri. Wali Band yang penyanyi suruh diri lah. Bodoh makan tai punya security. Bodoh. Solo kat kepala ni. Kau punya ancestor, kau solo lah. Bodoh, geram pasal aku. Going to the middle of the song, the singer ask everybody to stand.
Aku macam Aku macam cari, aku nak middle finger kat dia. Aku dah geram besar. Geram besar aku. to start off, Sam memang kasi kita diri. Habis tu The main organizer, the boss of the boss. So kita diri. security suruh kita duduk, singa tu suruh kita diri. Aku macam Security, confused lah. that security, slide, stupid. Boo! Boo to that security. Basically what? Security stupid. Security stupid. Boo! Ya, so macam apa sia di security tak di brief ke apa Aku rasa dah biasa kat club kan. Atau dengar ni club, your father fat. Sebab okay, ni second time yang kita pergi tu is second time Wali datang Singapura. So the first time wife aku pergi dengan adik-adik dia. So wife aku cakap time diorang pergi semua duduk, tak ada orang diri pun. Siapa yang suruh diri? Sufi Rashid suruh orang diri. Diri boleh diri. Tu semua actually boleh diri. Okay. So the second time bila Wali Bian datang, bila dia keluar nyanyi, kita bawa diri je lah. Ya. Alamak. Lepas tu security terus balik lah rasa. Paisi Dia mesti malu. Aku sulu-sulu saya. Entah aku nak cakap mungkin start of the song diorang tak kasi orang diri. Cannot be. Sebab okay, aku pernah encounter dekat TikTok. Aku pernah nampak siapa perempuan tu? Siapa? Adele. Oh, Adele marah tu. Yes, Continue. Okay, this person dia pergi Adele punya concert. So dia terpekik-pekik. Memang dia die hard fan Adele. Ni security pakcik tua ni kan, sibuk datang suruh duduk, jangan pekik. Dia tu macam Dia dah excited gila babi. Full of emotion. Habis dia macam nangis-nangis. Habis macam ambil video. Habis dia tu datang macam suruh dia duduk. Adele tengah nyanyi, Adele nampak. Adele stop. Adele cakap tu security, kau berambus. Adele cakap jangan, don't disturb him. He's trying to enjoy the concert. Betul apa? Yeah. And I got to give it to Adele. Dia nampak tau benda tu. Even though dia tengah perform, dia nampak tau security asyik kacau budak tu. Because tak salah aku, dalam video tu bukan satu security je yang kacau budak tu. Dah 2-3 security datang. Betul. And it's the same guy yang tengah nyanyi-nyanyi, singing his lungs out, you know. Sebab aku rasa kan, maybe ada orang belakang dia tak happy. Complain lah. Yang nak duduk dengar, yang kira duit dia, harga tiket dia beli tu mahal sangat, yang dia nak dengar penyanyi tu nyanyi live. Betul. I mean not wrong. Tak salah. Tapi orang lain nak enjoy, nak soak in the atmosphere of the concert, you know. Dengan live, nak nyanyi dengan penyanyi tu. Bukan selalu kita dapat dengar orang live betul. So it's not wrong. And I'm surprised that Adele nampak tau. Betul. Benda tu. Pasal aku rasa dah 2-3 security datang, and dia stop dia punya lagu. Just stop, just like that. Dia kata stop, please do not disturb that person. That person is trying to enjoy the concert. So dia restart. Dia kata let's sing it again one more time from the top. Aku cakap kelas lah dia ni. Melainkan kalau kita pergi konsert, tiba-tiba tu kita pergi stage naik, itu kalau kau nak rembat itu memang kau nak apa ke, like recently yang Wicked, Ariana Grande kena tu kan. Jadi tu lelaki dia dah banyak. Bodoh lah si hari tu. Apa dia dapat? Bukan dia dapat duit tau buat benda gitu semua. Dia dah banyak kali tau. Time World Cup dia kacau. Time ada satu konsert, was it Billie Eilish yang dia naik tu? Billie Eilish ada. Katy Perry pun dia pernah kacau. Katy Perry. Zamani Slam. Aku lost ya. Betul tak betul ya. Dia bukan Melayu ya. Bukan kau nampak. Zaman Islam. Macam siap. Bodoh. Sialah. Okay, sorry. Nanti kat konser even like World Cup punya match lagi kacau. Pernah? Kan macam itu kalau aduh. Dia akan post kat TikTok, habis dia selalu jujur kat MRT tau dia tu. Bodoh nak mampus tu. Geram saya aku. But yang what happens dekat USS tu, yang Wicked punya event tu, yang dia lompat tu, dia dengan at the point of time bila dia lompat over the barrier and dengan where Ariana Grande was, it's quite far tau. Bukan far lah, I mean like mungkin kena lari 10 step. Mungkin dia dah plan lah mana-mana. Yeah, but the thing is,
Mana security? Asal dia dapat sampai kat Ariana Grande tu? Cari Muhaimin lah. Muhaimin sub. Siapa lagi yang semua? Mungkin kita tak kerja security, kita tak tahulah. Tak but tahu lah. jauh tau. It takes time for him to reach Ariana Grande tau. And dia sempat sampai kat artis tu and peluk artis tu tau. Yes. Means apa? Security tak ketat sia. Korang sibuk around the artis, tapi surrounding dia tak nampak. Orang lari dari belakang kau tak nampak. It's too far away. So maybe in future maybe Kau imagine kalau orang yang lompat tu, yang pergi kat Ariana Grande tu, dia ada pisau. betul juga sah. Dah sampai tau. Dah kena dah. Baru kau nak tarik dia. Lambat. Aku rasa satu security ni aku akan panggil lah. Rahim nama dia. Weh. Sorry bro. Dia mesti tengah. Rahim pun pendengar kita. Thank you so much for your Rahim. support, brother. Rahim pinjam RM50. Ya. So itulah dia. So macam yang walinya konsert tu, that security aku takkan lupa sia. Kocok muka dia. Kocok. Tak macam cuma I won't forget that incident lah. Pasal orang pergi konsert lompat-lompat, habis tu bila dia shine lampu, semua orang tengok kita sia. By the way, kalau korang nak tahu, itu Entertainment concert bukan kita punya first time pergi tau. Kita New yang Boys. New Boys tu first time kita pergi. Itu lagi kecoh. Tu lagi rabak sia. Kita Tu. joget dah dekat aisle tau. Kita tak duduk pun. Itu viral tau tu. Viral. Viral tau. Ya. So kita buat kawan kat situ kan. Yes, bawa kawan dengan Aunty Yaya. Aunty Yaya siapa? Tak ada. Kat tu lah mereka. Aku Aunty Mana Yaya. dia kata nak datang? Nanti aku bilang. Nanti aku contact dia lagi. Dia sibuk asyik jumpa artis Malaysia je sekarang. Oh, dia main anti Malaysia, anti Singapura tak main. Nanti. Tapi dia naik basikal pergi Malaysia. Jumpa artis. Ya. Bodoh. So yang first time kita pergi is New Boys. So kita dah tahu macam okay, ni mesti boleh diri, boleh apa. Yang New Boys kita lagi joget kat luar lagi. So Ya. Cuma Hilmi je setiap abang duduk. tak tahu, aku rasa dia ni dah dia dah isap gam lah aku rasa. Okay. Another thing. Aku nak tanya pendapat kau Okay. Kalau korang ada pendapat, korang pun boleh komen dekat kita ni. Boleh. Tak salah, tak salah. Semua orang ada pandangan masing-masing. Okay. Macam aku cakap tadi. Kalau kau pergi konsert, kau nak splash the money to get a good view of the artist and all, ataupun kau tak kisah, kau nak duduk jauh-jauh asalkan kau boleh dengar artist tu live. Which one are you? Aku akan belanja yang mahal, tiket mahal untuk tengok lagi dekat. Kan? I have a same thinking. Yang aku akan, I think 90% people would thinking you same. yeah, but yang ada orang yang aku kenal, diorang cakap, aku tak kisah, aku tak dapat duduk depan pun tak apa, asalkan kalau aku beli yang murah, dia kata first aku dapat save duit, second is dia tetap akan nampak orang tu kat stage and dengar dia live. Kecil. Pandangan masing-masing. Tapi pada aku, kalau aku nak pergi konsert, kalau aku nak dengar and aku nak tengok artis tu depan mata aku, I would bayar yang mahal to sit. Tak perlulah front row, tak payah front row. Tapi mungkin in the bawah, apa orang panggil? Bukan stall tu, tapi yang bawah lah, yang sama level dengan stage tu lah. Okay. Yang bawah and nampak lagi dekat. Tausi. Itu santek bodoh. Okay, sorry. Yeah. So aku would rather bayar more to see the artist in front of my eyes and dengar dia nyanyi live depan. So aku dapat macam, wah, you know, dia ni nyanyi depan aku, you know. Kalau aku cakap again tak salah. Ni pendapat aku. Kalau aku duduk atas and nak dengar and nampak kecil, baik aku tengok kat TV. Betul. Ya. Pasal macam aku, Tapi yang daripada orang lain cakap, Mat, riak sih, bayar lebih. bukan riak. Ni Experience. sekali-sekali. Tapi kalau kau tengok macam tu kecil, habis kau nak gini mata kau. Macam aku dah begini. Lepas tu ambil kamera, ambil handphone, zoom. Waktu tengok kat TV dia, lepas tu kau zoom sendiri handphone kau. Sama. Betul. Cuma aku rasa maybe ada orang nak beli tiket tu kat depan tak dapat. You know, Tak dapat is another thing. Tu nawai tu dia kalau tetap nak beli yang depan, sama dengan kita, thinking dia sama. Yes. Tapi yang macam, aku pergi konsert memang aku selalu beli yang belakang.
Terpulang different, lah. Maybe dia siap. Aku janji dapat. Dia bukan aku riak tau. Bukan pasal aku ada duit. It's about the experience. Mungkin kalau kau nak duduk depan, kalau kau betul-betul suka artis tu, kau nak duduk depan, kau boleh save duit apa. You know that if the artist is coming. Maybe ada orang cakap okay lah, tak dapat duduk belakang murah, save duit. Janji dapat dengar the singer Spotify nyanyi. pun clear apa? Apa dia? Tak pasal ni live. Dia live. Tu beza dia live. Spotify kau boleh repeat. Dia ada repeat, rewind, kau boleh forward, kau boleh macam ambil this phrase, cut and paste ni tak. Macam tu live. Habis kau boleh macam nyanyi dengan orang sebelah, orang kenal. Macam yang lelaki single boleh peluk. Kau buatlah club kan? Ni konsert tau, bukan club sia. Lepas tu dia tengah emotion. Okay. Menangis hati ni. Lepas tu dia sambung. Lepas tu nama cium. tu dah jauh sangat. Okay. Lagi satu. Apa? Lagi satu benda. Orang cakap kita nak pergi konsert untuk dengar artis tu, tengok artis tu kan. Tapi yang ada orang all the way dari konsert mula sampai konsert habis, handphone pegang kat tangan, rekod. Aku cakap ni bukan aku tak buat Aku buat. Aku rekod juga. Tapi aku tak rekod the full song yang dia nyanyi lah. Aku macam, lagu ni aku suka, aku rekod sikit. Sudah. Pasal aku berdiri aku tengah joget-joget, tengah nyanyi. Lagu ni aku suka, aku rekod sikit. Okay dah, terus continue. Itu okay. Pada aku itu masih okay. Tapi aku tak boleh angkat yang orang all the way semua lagu dia rekod full song. Itu dia dah track kat rumah Aerox. Satu, dua, 3, 5 kilo dah angkat. Okay, rekod 5 minit, rest. Tu dia angkat. Dia dah tahu. Penat is one. But the second part is, kau bayar mahal untuk rekod. Selalu orang yang kerja tau yang rekod. Orang bayar kau buat kerja. Tapi kau bayar mahal-mahal untuk rekod the whole freaking concert. Dia rekod, balik dia boleh repeat. Aku pergi konsert ni. Dia gitu. Tapi tak ada muka kau pun. Aku boleh cakap, alah ni member kau sen. Mungkin dia kata dia pusing. Ni aku. Dia tak tahu. Okay, tu okay tau. Okay, kalau untuk orang yang tangan pendek, kau nak cakap bini kau. habis nanti dia rekod kan. Alah, aku yang rekod. Macam that time Bruno Mars concert, aku berdiri. Okay, because it's not seated. Aku beli yang standing punya. Tak ada yang baring. Baring tak ada. Baring. Aku cakap kau tengok kat rumah, YouTube je. Macam aku cakap tadi, kau record the whole thing. Bini aku pun pendek. So when your hands are up there, orang tak nampak. And aku kiasu. Macam aku cakap, aku kalau pergi konsert, aku nak tengok orang tu dekat dengan aku kan, artis tu. So I bought the VIP and the standing pen. Aku dengan stage dekat gila. Main kepala kau letak segini lah. Tak lah. Dia punya standing pen dengan stage ada gap. Okay. So ada security di tengah-tengah. So there's one row of people, 2 row, then aku dengan bini aku. So the third row je. Third row lah. Kita dah berdiri. So the first row tu, China man dengan China woman ni, it's so obvious diorang dari China, bukan Singaporean. Okay. Tangan kat atas. Aku macam aku pun bedek. Aku bukan tinggi mana pun. So aku pun tak nampak, because diorang punya tangan literally gini tau Mat, atas kepala diorang. Aku macam apa sial. Aku shot tu. Itulah aku tak main basketball. The best part is macam aku cakap tadi, kalau kau ambil sikit-sikit part of the song, aku tak kisah. Pasal at some point of time your tangan will go down. But the whole freaking concert Mat, 40 lagu gitu lah. macam gitu juga tangan dia sampai habis. Aku cakap dengan dia, apa siapa diorang ni beli mahal kat depan, kau tak kena ambil video. So upload kat YouTube kasih kau duit ke apa siapa? Tahu. Macam aku pun rekod. Bukan aku tak rekod langsung, aku pun rekod untuk simpan untuk memories. Aku pergi konsert ni balik. Kadang-kadang sampai sekarang kadang-kadang aku tengok yang Rosa aku pergi, Bruno Mars, Siti Nurhaliza, New Boys yang kita pergi, aku tengok balik. But we don't freaking record the whole concert, you know. Okay guys, for you guys yang ni nak pergi konsert, selalu rekod-rekod ni semua kan, sekarang kat TikTok dah jual lah. Jual apa? Si mata kamera. Tu kau picit nanti rekod all the way. Serius lah? Serius? Kau tahu kan? Aku tak tahu. Itu satu. Kan sekarang boleh ada je kamera letak kat baju sini. Pakai. Tapi tu kamera 360, yang benda kamera tu kau tak boleh bawa dalam konsert. Diorang akan check. Kamera tu tak boleh. Kalau kau cakap cermin mata tu, mungkin orang tak tahu.
Tapi kalau Security kau, takkan tahu. tapi bila kau on, betul. Tu kau jangan pakai dulu. Kau jangan pakai dulu. Tak, kau pakai pun dia tak tahu. Dia malah cakap cik mata. Sebab sini ada clear macam Kamera. Okay. Tapi kalau kau macam dah gelap kau kita berbual tapi orang dengar. dah lah aku kasi dorang nanti. Ya, okay. Kau cakap mungkin jangan pakai dulu. Dalam hall baru pakai. Yeah. Itu orang tak nampak sangat. Sebab aku dah nampak orang pakai bila time Halloween. Oh, yeah. Dia pakai. Dia rekod dalam rumah. Dia rekod kan. Aku kuzon apa. Aku cakap sialah ini yang kat ni dah viral saya di cermin mata ni. Nampak dia punya lampu tu. Rekod. Oh, dia blinking. Kalau gitu kat hall konsert pun security boleh nampak blinking. Kalau dia tak ada. Tak, dia bukan blinking macam the red light tak. Tapi kau nampak. Pasal lampu putih dia. Obvious. Lampu putih. Nanti aku tunjuk kau. Pasal kalau dia dah ada lampu yang tunjuk, yang indicating yang dia tengah rekod. Rekod malam rekod mesti ada lampu Habis konsert tak gelap. English. We will be right back after this. Tapi idea tu. Idea. Aku nanti send aku Yeah. Aku nak beli Cool juga macam benda tu. Orang tak tahu. $61. Not bad. Atomy ada. $61 lagi nak atur mi. Kenapa? 12 bulan mi installment ke apa? Satu bulan berapa sen? Sakit. Sialah. Bodoh. Tak kira lah konsert ke Tapi Halloween is a good one to record kalau kau pakai tu. ya, betul. Tak aku cover ST ada. Ada orang buat. Ada. Tak aku diam je lah. Okay. Kau dah ada idea Ada apa lagi? Tak lah. Tak kira apa event lah kan. Kalau macam kau cakap rekod handphone tu tak payah lah. Nama-nama kat depan tu dah rekod. Dah kira belakang. Habis kalau boleh, kalau kau nak pergi konsert tu tak salah lah duduk. Tapi nanti orang akan cakap balik Tomat, kau lompat-lompat terkinja-kinja nyanyi-nyanyi, orang tak boleh marah. Pasal orang nak rekod kau nak marah. Pasal terpulang lah. Kalau kau nak duduk boleh duduk. Tapi kau jangan marah orang yang tengah diri juga. Enjoy ya. Sama juga orang yang enjoy diri jangan marah-marah orang yang bawa handphone. Masing-masing lah. Jangan gaduh. Kita masing. Cuma satu yang nak cakap, security jangan overconfident. Security tu payu lah sian. Your father fat lah. Remember. If you watch this, you know happy, you can find me. Okay. I with my Nigerian friend will come and kill you. My Nigerian girlfriend Shamin. Yeah. But lucky she got double shift to work. If not, she will come and kill you. Okay lah. Itu saja untuk episod hari ini. Thank you for listening. And jangan lupa follow Spotify kita. Dan juga YouTube, Instagram, TikTok, semua ada. Dan Facebook dan tag. tak ada. Facebook tak ada. Jangan sembarang. So jangan lupa rate our Spotify account. Guys, yang korang kalau tengok kita punya YouTube tu, tolonglah subscribe sekali. Ya. Jangan lupa subscribe, share TikTok kita kat kawan-kawan anda. Kalau anda rasa kita ni kelakar. Okay. Kalau anda ada macam ada kawan dah nak kahwin, nak bagi kita jadi MC, boleh juga. Alhamdulillah, insyaAllah. InsyaAllah boleh MC ke apa-apa event yang ada. Itulah. Nanti perbualan pasal money nanti kita boleh kata tepi dulu. Duit nanti boleh cakap. Okay. Cakap. Alright, dengan itu promo Okay, dengan itu terima kasih. Kita jumpa minggu depan. Kalau anda ingin jual beli atau sewa rumah, sila hubungi Frida Ejen Masyarakat di 918-24201. Frida Ejen Masyarakat. Kalau lepas diangkat untuk masyarakat. Kalau tipu tidak berkat. See ya.